Cuma lagi ingin saya ambil kesempatan ini untuk menasihatkan kepada semua rakan-rakan Tionghoa saya yang akan merayakan perayaan Tahun Baru Cina ini, bahawa tersenarai sudah hampir 14 buah negara yang mana penginputan khinzir tidak dibenarkan kerana ia dipercayai membawa penyakit African Swine Fever. Okey. Saya telah merujuk kepada pegawai KKM saya akan wabak yang ada dengan daging khinzir ini. Ia tidak boleh orang panggil tersebar kepada manusia secara begitu, tetapi ia boleh, sekiranya tidak dikawal daripada sudut kebersihan dan sebagainya, boleh berjangkit kepada binatang ternakan lain seperti lembu, kambing, ayam dan sebagainya. Justru itu, saya mengambil kesempatan ini kepada semua yang mempunyai maklumat berkaitan dengan penginputan daging yang tidak sah ini untuk disalurkan kepada pihak kami atau pihak mana-mana pihak berwajib. Bukan sahaja daripada sudut pelanggaran undang-undang, tetapi daripada sudut kesihatan awam yang harus kita pastikan sentiasa berada pada tahap yang terjamin.